Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hari dalam hidup yang kita ingat kerana keindahan tempatnya. Dan ada hari yang kita ingat kerana pelajaran yang Allah selipkan di dalamnya. Hari ini adalah salah satu daripadanya. Hampir seharian kami menghabiskan masa di Lodge Maribaya, dikelilingi kehijauan hutan pinus, udara sejuk Bandung dan suasana yang jauh daripada kesibukan kota. Buat seketika, kami keluar daripada dunia formaliti yang sering mengelilingi kami. Dan menikmati perjalanan ini sebagai dua insan yang sedang belajar tentang kehidupan. Kita sekarang dekat Maribaya. And the best part is that I'm with Dr. Linda. Masya-Allah, yes, my guest for today. Orang kata kat sini ada game-game macam mana? Ya. Dia mencabar kita punya ketakutan. Oh, And to hide. Ya. Which is me. Ya. Kita boleh conquer kita punya I fear wish. today. I'm not sure. Kita cuba ya, Dok? I'm not sure. Okay, jom kita tengok apa yang ada di The Lodge Maribaya. Okay, so hari kedua semua dah excited dah ni. Kita nak escape lah Kita dah keluar daripada villa dan kita nak masuk. Kita dah plan nak pergi satu tempat ni, nama dia Maribaya The Lodge ya. Sebenarnya cantik lah suasana alam tu yang saya tengok, macam dia sebenarnya hutan pinus yang sangat hijau, tenang, damai kan. Latar belakang tu sangat hijau. Ready dah semua ni. Dah naik van, dua van dah sampai. Okay, ready to shoot. Okay, silent on set semua dah nak siap dah. Master prop kita tertinggal satu benda. Tak tahu apa. Tertinggal baju doktor. Hah? Baju? Drama tertinggal. Baju Ada mana? cardigan. Baju yang naik. Hat try tadi ni? Hat try gantung dekat Kasar cermin. Hak kondom macam kasar. Tinggal. Ni hak besar-besar betul tak? Ayam tak ada dalam ni. Mampu aku tinggal mana ni? Masa kita bincang-bincang, meeting, planning, saya dah kata dah. Sebab cardigan ni sesuai sangat, cantik untuk pakai sebab dia flowy. Bila saya naik swing tu cantik kat Maribaya Lodge ni. Kalau tak ada, saya nak pakai juga kat Maribaya. Kalau tak ada, saya nak shoot, saya kata. Kita dah berada di The Lodge Maribaya ni, Ibu. Jauh-jauh kita datang, Ibu kan? Betul. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita kat sini, Ya, Ibu. Nikmat. Allah Akbar, Subhanallah, nikmat. Ibu. Subhanallah. So, sempena The Orchid Journey, Ibu, yang kita sangat meraihkan Ibu sebagai guest kami di Orchid Journey Bandung. Simboliknya, Ibu, kita nak bagi penyerahan The Orchid Brooch yang comel dan penuh bermakna, Ibu, untuk My Ibu goodness. pakai sepanjang perjalanan Alhamdulillah. kita di sini. Boleh, Ibu ya? Allah Akbar. Okay, saya letakkan Ibu ya. Subhanallah, Bismillah. Ya Allah. Cantik tak Ibu kalau tengok? Match dengan Ibu punya baju. Kan Ibu kan? Match Dunia sangat. lihatlah. Dunia lihatlah. So Ibu, so ini yang kita akan pakai sepanjang perjalanan kita, Ibu ya. InsyaAllah. Alright. But actually orchid ni sangat simbolik. Betul. Especially untuk wanita yang hebat. Sebab bila ibu baca tentang penerangan daripada your team Betul. and you tentang kenapa pilihan orchid itu memang Baik. menarik sangatlah. Masya You know orchid ni when I was young, mak bela orchid banyak. Dulu-dulu kan macam orang kalau orang yang suka healing women, dia akan tanam banyak orchid. Orchid lovers banyak. Dia punya laman. Those were the days. Yeah. I remember lagi dia punya pot bergantung, lepas tu dia pakai arang aja. Betul. And orchid tu can live without tanah. Betul. And then kita nampak kan daripada pot tu kan ada macam lubang-lubang. Dan dia punya akar akan berjuntai-berjuntai. terjurai-jurai lah Ya, akarnya. And then bunga keluar sangat indah. blooming cantik Exactly. Ibu. And then it's a symbol of very macam orang kata
expensive, delicate, Eksklusif. strong, eksklusif. Masya Allah. And dia tidak bergantung kepada tanah. Dan dia tidak mencapai langit. Dia duduk kat tengah-tengah. Bermakna dia hanya bergantung kepada rahmat Allah. Itulah wanita hebat. Pergantungannya kepada Allah sangat tinggi lah Ibu ya. Sangat, Dia nak memandang, sangat. Tapi tetap cantik, menggambarkan, positif, lembut, indah, kuat. Ya Allah. Tak adalah macam nak agakkan tanah, laki I, suami I ni tak Nak support, bergantung pada orang bergantung lain. kat manusia. Ya, No, tak perlu. pergantungannya hanya pada Allah. So Ibu setujulah kita punya orchid journey ni. Ya Allah. Syabat. Thank you Ibu. Okey, journey betul. Ibu, by the way, apa yang Ibu rasa kekuatan wanita Malaysia ni Ibu? Mereka ni wanita leaders Ibu, wanita berkejaya. Just like us kan? Kami juga wanita seperti di luar sana Ibu kan? Kita juga diuji dengan pelbagai dugaan Ibu. Betul. Jatuh bangun, pedih, disakiti. Tidak rasalah kita ni katanya kita ni tak ada mengalami masalah, tak cabaran hidup ni tak ada je Ibu kan? Mesti ada dalam dugaan kita diduga dengan Allah. Definitely. Tapi sebenarnya Ibu, dalam melalui fasa-fasa kehidupan, nak jadi wanita leaders, wanita strong ni Ibu kan? Betul, dia nak jadi wanita hebat, wanita yang kekuatannya jitu begitu Ibu kan? Luar biasa. Tapi luar biasa. Tapi di mana sebenarnya kehilangan missing point dalam wanita ni Ibu? Di mana sebenarnya yang missing? Ibu boleh gambarkan kekuatan Ibu untuk wanita di luar sana Ibu? Bagi Ibu betulkan naratif saja. Masya Allah. Betulkan naratif. Naratif seperti saya tidak boleh menjadi wanita hebat. I cannot be a good wife kerana suami tak mendukung. Naratif seperti wanita itu lemah. Naratif seperti kita memerlukan women's right untuk dapat kekuatan. Tak perlu, dan Islam tak perlu. Wanita diletakkan tempat yang sangat tinggi. Masya Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ibu tu beberapa kali sebelum menyebut ayah. Ya. Betapa hebatnya. Masya Dan Allah. dikatakan, kalau ikut sains pun, all the chromosomes or the gen X that goes to the children, to the sons, comes from the mother. Ibu. That is so strong. So kita sebenarnya Allah dah letakkan wanita di tempat, tak payah nak fight for our rights. Rights kita memang dah diletak di tempat yang sangat-sangat indah, sangat-sangat tinggi. Betulkan naratif. Seperti kita lemah, kita tak kuat. Kuat kita bukan fizikal. Kuat kita is actually kekuatan jiwa. Ketenangan jiwa Ibu. Ketenangan jiwa. Jiwa yang kental. Bersyukur Itulah selalu. kekuatan kita sebenarnya Ibu. Kalaulah katanya kita tidak ada sokongan-sokongan seperti kata kita dapat mak mentua yang mungkin selalu menghina kita. Sekarang ni selalu ada Ya Allah, Ibu. Ibu baca pun. Tengok berucap drama. panjang. Aduh. Ya. Tengok drama. Dapat suami yang tak cakap I love you. pun dah rasa macam-macam. habis dah hidup ni. Habis dah. I cannot perform untuk jadi wanita hebat. Contoh, okey. Betulkan naratif anda bahawa kita wanita hebat, pergantungan kita kepada Allah. Maksudnya Ibu, kalau Ibu selalu sebut betulkan naratif, maksudnya mindset itu wanita tu always right, itu tak boleh pakai Ibu sebenarnya. Ya. Wanita tu selalu cakap I'm always right. Sebenarnya Allah jadikan wanita Adam dan Hawa is to balance a lot of situation. Ya. Jadi kehadiran kita barulah balance dunia ini. Ya, Contohnya Allah izinkan. Bermakna we play a role. Kita bukan untuk bersaing dengan lelaki. Betul. Kita hadir di muka bumi ni, Masya Allah wujudkan Ya. sebab kita istimewa dan kita boleh membalancekan banyak benda untuk mencapai kejayaan yang lebih harmoni. Betul. Apapun kita nampak Ibu, pengorbanan wanita itu tak boleh dipandang sepi Ibu ya. Tak boleh. Ya, so betul kita berkorban tetapi jiwa raga kita tetap tenang. Kita berkorban tapi jiwa raga kita masih tetap menjiwai dan masih menang. Apapun Ibu, kita tidak mengharapkan apa juga endorsement ataupun validate orang lain. Kita tak perlu manusia tu validate No terus, need. Ibu. No need. Kalau wanita hebat, dia perlu self validate cukup Ibu kan? Betul. Masya-Allah. Ya. So Ibu Allah validate Ibu kita. yang Allah yang validate kita Ibu Betul. kan? Ibu setuju. Allah validate kita. Ramai yang wanita bertanya pada Dr. Linda sebagai Dr. Hormon di Malaysia, kenapa mereka wanita selalu letih sehingga kan tak boleh bangun pagi? Kenapa? Soalan yang selalu saya nak jawab kerana dia sangat terkait dengan masalah gangguan hormon. Tak susah sebenarnya nak tahu itulah kita wanita ada masalah gangguan hormon sebenarnya.
Apabila bangun pagi, susah nak bangun pagi, macam dirantai. Ibaratnya kaki tu dirantai oleh rantai besi. Sebenarnya wanita tu bukan malas. Sebenarnya wanita itu pun bukan tak ada semangat nak bangun pagi. Tetapi sebabkan satu hormon, iaitu saya pernah boleh share di sini, adalah satu hormon thyroid, iaitu kekurangan hormon thyroid menyebabkan wanita susah untuk bangun pagi. Itulah rahsia kenapa wanita susah untuk bangun pagi. Justru itu, wanita yang mengalami masalah keletihan untuk bangun pagi, mohon bantu diri anda kerana solusi sudah tersedia. Kerana Linda ada sini untuk membantu dengan mendapatkan rawatan di Sky Clinic, insyaAllah. Kadang-kadang kehadiran seorang guru tidak menghilangkan cabaran yang kita hadapi. Tetapi kehadiran guru ini menjadikan kita lebih yakin untuk melaluinya, dan itulah yang saya dapat rasakan pada hari itu. Sebelum pulang daripada Lodge Maribaya, saya termenung seketika melihat deretan pokok pinus yang berdiri teguh. Lalu saya memahami satu perkara. Dalam hidup ini, keberanian bukan bermaksud kita tidak takut. Keberanian adalah apabila kita tetap melangkah walaupun dalam keadaan takut. Kerana sebagai manusia, kita tidak pernah dijanjikan perjalanan yang mudah. Tetapi kita dijanjikan bahawa Allah sentiasa bersama orang-orang yang berserah diri kepadanya. Dan apabila perjalanan ini ditemani doa, dipimpin oleh ilmu serta disuluh oleh nasihat seorang guru, maka ketakutan yang besar sekalipun akan terasa lebih ringan untuk lalui. Mungkin hari ini Allah belum tunjukkan keseluruhan jalan kepada kita. Tetapi percayalah, kita hanya perlu melihat satu langkah di hadapan dan terus berjalan dengan penuh sangka baik kepadanya. Kerana seringkali keajaiban itu bukan berada di penghujung perjalanan, tetapi hadir ketika kita berani melangkah. Saya Dr. Linda dan ini adalah The Orchid Journey Bandung. Wanita cukup-cukup istimewa. Wanita yang mengalami gangguan hormon melalui satu detik yang ibaratnya api di dalam sekar. Api ini memakan diri, memakan dalam, menyebabkan tercetusnya api-api kemarahan dan mengundang pelbagai penyakit. Gangguan hormon ini, wanita harus cari penawarnya. Saya juga seperti anda, wanita, juga mengalami masalah gangguan hormon. Ketahuilah, saya sayang juga wanita seperti anda. Carilah kesembuhan terhadap gangguan hormon kerana dirimu begitu berharga.